Okey kawan-kawan, so hari ni ada lagi satu Honda HR-V baru siap final lah. So yang ini Honda HR-V model tahun 2017, 1.8V full spec. So untuk harga kereta ni RM52,800 sahaja. Untuk bulanan hanya RM840 sahajalah. Orang boleh buat full loan lagi dengan bank 7 tahun. So untuk kereta ni sangat sesuai lah bawa family pergi jalan-jalan. Yang most important ni, dia punya ruang sangat-sangat luas dan sangat-sangat selesa. So kereta ni boleh kata dia satu biji family car. Okay, so untuk model ni, saya percaya sebelum ini saya pun ada review korang satu Honda HR-V lah. Kalau korang ada perasan, mungkin bulanan mereka lebih kurang sahaja. Okay, itu sebab satu ni, yang ini dia hanya boleh loan 7 tahun. Alright. So untuk model sebelum tu, dia model baru sikit. So untuk bulanan mesti ada beza sikit punya lah. Bukan kata kereta ni lagi mahal, dia cuma loan punya period lagi pendek. Alright, so untuk model ni dia datang sekali dengan cat original juga. Honda original cat. Engine semua cantik-cantik punya. Lagi ada full service record. Rim pun original sport rim kawan-kawan. Depan projector headlamp dan ada TRL. Okay, so untuk Honda HR-V ni actually dia sangat jimat minyak tau. Kereta ni sangat-sangat jimat minyak. Okay, so dalaman dia tengok cantik-cantik punya. Kerusi dia ni semi leather seat lah guys. Okay, semi leather seat, condition banyak cantik lagi. Original touchscreen display yang ada reverse camera. Door trim dia ni leather. So untuk Honda HR-V full spec ni, dia cuma ada satu kelemahan sahaja, iaitu mungkinlah dia akan rasa panas sikit sebab dalam tu memang banyak leather lah. Kalau jemur bawah matahari tu, confirm rasa panas dia. Bahagian belakang dia nampak masih lagi cantik lah, walaupun model tahun 2017. Okay, tapi dia still nampak cantik lagi. Alright, nampak tak boring lah. Dan boot dia tengok banyak luas oh kawan-kawan. Boleh letak mesin basuh sudah ni saya tengok. Banyak luas. Bawa family pergi jalan sangat sesuai punya. Alright, so last sekali kita tengok bahagian driver seat. So driver seat dia guys, tengok steering dia ni multi function steering. Cruise control semua ada. Alright, kerusi sebelah driver seat pun cantik kilat punya. Beli kereta dengan JB Autoworks, korang tak perlu sakit kepala. Oh kereta ni nak baik ni lah, baik itu lah, habis ni kena masuk wash lah. Tak perlu risau. Beli kereta sini korang relax sahaja. Beli terus pakai, beli terus pakai. Alright kawan-kawan, so kalau korang minat dengan kereta ni, cepatlah PM saya, jangan lagi malu-malu. Kalau malu-malu 10 years warranty habis satu. So itu sahajalah guys. Nombor di atas, kita jumpa next review.